ATM tak ada lagi. Amo royak pada 2-3 masjid jumpa dengan amo. Amo pergi camuh duk minum-minum, amo lontarkan. Dan ni amo royak secara live. Patut kita kena ada ATM. Jawatan kuasa pengusaha masjid pergi bincang dengan bank tu ke bank mana, dalam banyak-banyak mungkin ada yang bersanggup pun ada ATM. Sebelah dia tu taklah tabung masjid. Orang cocoh naik awal lagi. Yang kedua pula, orang tak curi dalam ayat tonton ni sikit orang curi ATM tu. Bank ada prosedur dia nak buat ATM, kena ada security. Secara tak langsung masjid akan mewujudkan, mengkreatkan pula jawatan security di masjid tu. Selamatlah masjid tu. Memerlukan pengurusan keuangan yang mantap. Kita kena upkan, kena jadikan masjid betul-betul berfungsi. Masjid bila ada ATM, semua bank dia nak bayar zakat. Semua bank dia ada protokol untuk pembangunan insan, untuk kebajikan masyarakat dan sebagainya. Bila kita ada kontak dengan dia, takkan dia nak pergi ke lain, dia pergi ke masjid kita lah. Cara saing tu ni duduk kuliah ngorek, kuliah subuh, kuliah ngorek. Tak gerak tuan-tuan. Gini pakai piti demo dulu. Dia kata tak boleh ustaz, ambo pun nak buah minyak juga. Pung balik pun dia jumpa saya dia. Dia pun royak. Ingat kau cerdik ustaz Muhtar punya bodoh. Demo tegamuk kata kau ustaz bodoh. Dia bodoh sungguh. Biar dia nak marah pun. Berapa bodoh. Kereta mampu nak beli minyak pitih tak ada. Dia royak dalam bank dia, dalam tabung haji pitih dia banyak. Bening dia betul tanah gini. Dia royak hak dia tinggal. Hak dia bawa tak bawa. Bodoh tu panggil. Kita gitu juga. Ambo tak apa dah kalau mau mati. Orang tina amo senil dah, anak-anak amo senil. Tak apa dah kalau mau mati. Rumah ada dah, kereta ada dah, pitih dalam bank ada dah, tanah luk kota ada dah, kebun ada dah. Mu duk sebut barang hak mu nak tinggal, hak mu nak bawa ke dia. Tu maksudnya tuan-tuan. Kalau hamba cerdik, hak tinggal, hamba bawa. Pun di perjalanan habis minyak, hamba ada pitih boleh buh minyak. Di perjalanan orang jual ke apa dia, hamba ada pitih, hamba boleh beli. Pung lepas pada kuliah, nampak muka nak marah berlaku kat hamba. Pung tak jamu hamba klik. Hamba boleh makan kedah. Pasal tengok nampak keruk berlaku, nampak kita cer yang marah, tak berlaku. Nak begitu. Kasar ustaz ni. Tak sedut jamu lah dia ni. Tak apa. Hamba ada pitih. Hamba berhenti je. Tu baru panggil cerdik. Hak tinggal. Hak bawa. Sekarang kita ni nak banyak barang hak kita tinggal. Barang kita nak bawa. Baru ni nak buat kata, ni nak buat menara pula. Kita buat tak reti juga, tinggal pitih semacam. Rumah banyak, dalam bank banyak. 2-3 masjid. Jawatan kuasa dia jumpa dengan hamba. Pasal di Kelantan ni, sekarang ni dalam jadual Majlis Agama Islam Kelantan turun buat penerapan standard masjid. Nak bubuh 3 bitai, 4 bitai, 5 bitai. Ada di antara jumpa dengan hamba lontarkan. Hamba kata perasan tak kita? Patutnya kata masjid ni kita kena ada ATM. Di antara infra kemudahan mesra jemaah, kita kena ada ATM. Mesin basuh ada dah, sabun ada dah, air tank ada dah, ATM tak ada lagi. Amo royak pada 2-3 masjid jumpa dengan amo. Amo pergi camuh duk minum-minum, amo lontarkan. Dan ni amo royak secara live. Patut kita kena ada ATM. Jawatan kuasa pengusaha masjid pergi bincang dengan bank tu ke bank mana, dalam banyak-banyak mungkin ada yang bersanggup
Pun ada ATM. Sebelah dia tetaplah tabung masjid. Orang cocoh peh. Ngai awal lagi. Yang kedua pula, orang tak curi dalam ayat wi tonton ni sikit orang curi ATM tu. Bank ada prosedur dia nak buat ATM kena ada security. Secara tak langsung masjid akan mewujudkan mengkreatkan pula jawatan security di masjid tu. Selamatlah masjid tu. Memerlukan pengurusan keuangan yang mantap. Kita kena upkan, kena jadikan masjid betul-betul berfungsi. Masjid bila ada ATM, semua bank dia nak bayar zakat. Semua bank dia ada protokol untuk pembangunan insan, untuk kebajikan masyarakat dan sebagainya. Bila kita ada kontak dengan dia, takkan dia nak pergi ke lain, dia pergi ke masjid kita lah. Cara saing tu ni duduk kuliah ngorek, kuliah subuh, kuliah ngorek, tak gerak tuan-tuan. Barulah kita nampak masjid itu betul-betul berfungsi di samping benda-benda lain. Orang pun tentulah ramai mari. Nampak ramai sama masjid tu, mai ada, mai ambil fitih ya. Ada jemaah pun konsentrate lah. Tak mikir dah lepas ni nak pergi bank, lepas ni nak bank. Selesa yang mari. Pun supaya malam ni nak minta sumbangan. Fitih tak ada. Tunggu contoh betul. Takkan nak keli ambil rumah dan dah ada ATM, tinggal pula kad. Dah dia lagi tak tahulah nak ayat pun. Tinggal kad pula. Jawablah tuan-tuan. Nampak? 1447 kita setara mana? Dari segi sedekah. Collection hari Jumaat setara mana? Cuba kita fikir muslimin muslimat. Selalu hamba sebut dalam kuliah hamba sebagai benchmark, sebagai contoh. Masjid lain pun isokey juga banyak bagus-bagus. Tapi hak masjid hamba tahu pasal hamba ada kuliah bulan ni dulu situ. Cuba bayangkan ayat wi. Sahabat-sahabat semua. Kapasiti masjid dia 900 orang. 900 orang. Tu imam muda dia ayat kat hamba. Sekarang ni tu imam muda tertukar ke masjid Cempaka, Kalipun. 900 orang. Collection sekali Jumaat 8,000 tuan-tuan. Cuba bayangkan nisbah berapa seorang. Ni live ni tuan-tuan, tak nak goreng, tak terkalu. Nak bakit lawak kat orang, lepeh apa. Cuba bayangkan 8,000 sekali Jumaat. Dah sebulan 8 kali 4 32,000. Itu tak termasuk lagi hak totong orang mari Zohor, orang mari subuh. Ni collection hari Jumaat 8,000. Tak ada datuk, tak ada dating, tak ada tan sri pun masjid tu. Orang kampung, orang kerja pun biar lebar-lebar biasa. Kebanding dengan pada luar nak ayat wi hebat-hebat ni. Hak pecing grade 5 pelepak, 8 pelepak, 6 pelepak. Amo tengok selo amo tahu dah ayat ni. Malam ni kata leh 20,000 jangan klik dah kau. Cara serban apa amo tengok. Dua bulan ayat wi tuan-tuan dia lancarkan khairat kematian kampung dia. 2 bulan. Dia boleh kumpul 52,000. Ni main peranan cukup penting. Muslimin muslimat di luar sana tercari-cari nak ayat wi, nak infakkan. Sebab itu sekarang ni syabas dan tahniah lah. Boleh katakan semua masjid ada media mewar-warkan sezaman. 52,000 tu email dia bangun hari Jumaat royak ke dia. Dia kata anak mungkin kita, anak mungkin kampung ni tak usah pusing lah dia kata. Bermula hari ni kalau berlaku kematian, masjid akan tanggung sampai Z. Pengurusan jenazah, mandi, gali kubur, peralatan, sebut aja atas lagi mayat ni.
Arwah ni masjid tangguh 100%. Cuma nak minta anak muking mati je. Syarat nak. Dia wika hak mati, hak hidup tak boleh. Di masjid dia ada senarai nama pakai miskin dalam muking dia. Tiap-tiap bulan pakai miskin tu mari ambil keperluan dapur. Ni syarikat yang supply beras, dia tanya tu email tu, tiap-tiap bulan berapa beg memerlukan. Dan satu syarikat kereta mewah minta dengan tu email tu, dia nak bayar zakat pada masjid tu. Pasal dia nampak masjid tu berfungsi dan memberi manfaat pada orang ramai. Benda ni kita kena fikir muslimin muslimat sebagai sedekah jariah kita. Bila dia berjaya demikian mengumpul pitih, maka mengorak langkah. Tiap-tiap bulan dia panggil nama-nama besar dalam dunia dakwah. Tuan-tuan sebut yang nama dia. Semua mereka-mereka ini sudah jejak kaki di masjid tu. Mula-mula sekali dia panggil Dr. Ustaz Ahmad Dasuki. Pasal Ustaz Ahmad Dasuki sudah doktor, 3-4 bulan dah dia dapat doktor. Dia Universiti Riau dari segi pengajian Islam. Panggil Ustaz Ahmad Dasuki, al-maklum lah, nama besar dalam dunia dakwah. Ramai orang malam tu, collection boleh sampai berbelah-belah ribu. Hak paling hebat sekali ibu-ibu, dalam malam dia ceramah tu ada seorang muslimat cabut gelas, bubuh dalam karung tu, email jual 14,000 tuan-tuan. Mari mikir kita setara mana ni orang Tino ni nak ayat muslimat ni, nampak akhirat, nampak kubur, nampak hisab nak ayat siapa sanggup kita mau bubuh. Jadi malam ni pun tak pelik lah kalau pada luah ni muslimat di sana cabut ada tengok tekok apa gini pun bubuh. Fungsi jangan terkejut. Nayak pun jual esok bukan takat menara, putus buat lain boleh. Tak usah rusing lah ibu-ibu, klik minta lain pula. 2 bulan tak bangun. Tok laki nak tekakah ni kan habis bagi kemah bini aku bengong sungguh lah ustaz tu. Alah, orang Tino ni tak boleh dia kena angin molek nak ya wi. Kadang dia tak kena angin. Almaklum lah, tidur luar lah we. Kena angin molek, habis cabut pun malam. Mana hak jengutik? Tengok naik syekh ni. Kutik lah tengok naik syekh ni. Nampak duk cabut dah tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya lagi kita nak muhasabah tahun baru ni. Siapa teman setia kita? Siapa teman setia kita yang akan menemani dan menjadi hujah ketika kita mati? Sudah pasti Al-Quranul Karim. Amba lontarkan kepada muslimin muslimat, adakah Al-Quran menjadi teman setia kita? Menjadi teman akrab kita? Pasal dia banyak lebar. Ada orang tu dia saing sekadar pintu pagar tu je. Saing kedai kopi je. Tak sampai masuk rumah. Dia ni saing ni tak boleh masuk rumah. Tak boleh buat klik rumah. Saing kedai boleh. Ada orang tu jadi kawan. Ada orang tu jadi saing, jadi sahabat. Dan paling istimewa sekali iaitu jadi rakan karib, saing po belakang. Ada dia, ada kita. Ada kita, ada dia. Boleh bayarlah setara mana orang ni. Sehingga bini pun cemburu dengan kita saing dengan dia. Padahal saing sama jatah. Sampai bini kata Allah demo. Dengan bini tidak setara tu. Dengan saing dengan Allah. Pukul 3 telefon pun bangun ki. Allah demo ni. Mari cemburu bini pula. Padahal sama saing. Demo cuti hari ni. Cuti pasal dia ajak teman pergi Kota Baru. Astagfirullahaladzim, sampai cuti kerja ni. Baik benar demo dengan dia ni. Sehidup semati nak demo pergi demo ni. Nak gitu. Demo tak cakap cik mengademo baru yang kita. Dia saing aku je nak rejak kecil lagi. Aku susuh, aku senang, dia susuh, aku susuh, dia sama-sama nak ayat wi. Dia dulu masa aku susuh ke apa begini, dia tolong. Lepas hari tu dia susuh, aku tolong. Ni orang baru lewat saing apa gini.
explain kita ke bini kita, nak royak saing kita sayang kerat. Al-Quranul Karim yang akan menjadi teman pada kita dalam kubur. Kita saing siapa kita mah? Kalau saing tadi ada dia, ada kita, ada kita, ada dia, Al-Quran mana?